Hai semua. Um, kita tunggu maybe dalam 3 ke 4 minit untuk tengok ada orang lain masuk ke tak. And then after that saya akan start kita punya webinar hari ni. Okay? Kita tunggu lagi dalam 2 minit atau 3 minit lagi. Lepas tu kita boleh mula, okay? Good morning, Vanessa. Okay. Saya rasa kita boleh mula sekarang. Oh, okay, okay, kita tunggu seminit lagi, okay? Kita start. Okay, okay, 2 minit lagi. 11.05 kita mula. Alright. Saya just nak tunggu if ada orang lain termasuk lambat ke kan. So, kita tunggu lagi 2 minit. Kita start pukul 11.05, okay? Saya akan mula pukul 11.05. Okay. Saya mula sekarang lah, okay? Kalau ada orang masuk after this, tak apa. Okay, selamat pagi semua. Hari ini kita akan berbincang dan saya akan explain kepada anda semua. Topik kita hari ini ialah membentuk rutin harian untuk menjadikan anda kekal aktif. Okay? Sebelum kita pergi lebih lanjut, ada beberapa peringatan dulu.
So sila pastikan anda menggunakan browser sama ada Chrome, Firefox, Safari atau Edge, and then make sure anda punya Wi-Fi signal stable sepanjang kita punya webinar hari ni. Kalau ada isu ke apa boleh refresh je and then cuba untuk join balik kita punya webinar hari ni. Kalau ada isu yang berterusan, anda boleh private message kepada Naluri Events. Nanti akan ada somebody yang akan tolong. Okay. And then kalau ada apa-apa soalan throughout sepanjang kita punya webinar hari ni, just letak je dekat chat. Kalau saya perasan saya akan jawab terus. Kalau tak, eventually nanti bila kita punya Q&A session tu, saya akan tengok satu-satu balik chat tu kalau ada soalan yang terlepas. Okay. Tapi kalau ada, boleh je letak kat dalam chat tu and saya akan cuba jawab. Okay. And then kalau anda ada soalan yang private message, kalau you tak nak orang lain tengok you nak tanya apa, sebelum you send message tu, you just letak app and then letak nama saya, Farhana. And then from there, nanti saya je akan boleh nampak message tu. Okay. Untuk pengetahuan semua, nanti at the end of this webinar kita akan send recording ni dekat email you sekali dengan PDF kita punya slide hari ni. Okay. Okay. Everyone good? Semua okay? Okay, let's start. Okay, sebelum kita mula dengan lebih lanjut, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Farhana. Saya fitness health coach dekat Naluri. And saya adalah seorang HRDC Corp Certified Trainer dan juga seorang Holistic Wellness Specialist dengan background sains sukan lah. So holistic wellness ni more kepada keseluruhan kesihatan dari segi physical, mental, emosi dan juga spiritual. So sebab tu dia panggil holistic, keseluruhan. Okay. And saya juga adalah seorang certified yoga instructor selama 10 tahun dah. So kita akan bincangkan cara-cara yang mungkin boleh bantu anda untuk berbentuk rutin harian yang boleh buatkan anda kekal aktif selepas ni. Okay? Okay, soalan pertama. Kenapa kita perlu aktif setiap hari? Okay. Kita breakdown dulu. Apa beza aktiviti, apa beza senaman? So kalau in English, activity and exercise. Okay. Macam sama tapi tak sama. Okay. So senaman dikategorikan sebagai pergerakan atau aktiviti yang dirancang atau ada tujuan atau ada objektif. Maknanya macam kalau kita pergi gym, tu dikonsiderkan sebagai senaman sebab bila kita pergi gym, mesti kita akan set time. Kita akan ada mungkin 30 minit dekat gym ataupun bila kita pergi gym dalam masa 30 minit tu mesti ada a certain exercise yang kita akan buat kan. Maybe kita akan buat squat ke, kita akan buat pull up ke, kita akan guna mesin ke. So setiap aktiviti atau setiap movement yang kita buat tu adalah yang berobjektif. Okay. Satu lagi contoh senaman ialah bila kita join group exercise class pun sama. Dah ada objektif. Macam for example saya kan ajar yoga kan. That means if kalau you join kelas yoga saya, maknanya you buat exercise. Senaman ataupun aktiviti yang berniat atau berobjektif. Okay. And then kita pergi kepada aktiviti. Aktiviti ni is boleh dikonsiderkan sebagai apa-apa aktiviti pun janji pergerakan. So dia boleh jadi berjalan, dia boleh jadi naik tangga, dia boleh jadi berdiri sambil jawab telefon. And just aktiviti normal hari-hari yang buatkan kita bergerak. Okay, semua clear? Okay, so dua-dua pun penting untuk kesihatan kita. Tapi sebenarnya aktiviti lagi penting, lagi lebih penting daripada apa yang kita sangkakan. Maksudnya macam orang akan ambil kesempatan kan, alah malas lah nak bangun nak buat apa-apa. Sebenarnya salah benda tu.
kita tak boleh fokus dekat exercise ataupun senaman sahaja. Kita juga kena make sure ada aktiviti dan ada pergerakan supaya kita dapat kekal aktif. Okay. Alright, seterusnya saya nak sharekan beberapa perkara yang berlaku kalau kita tak bergerak dengan secukupnya. Okay. Okay, bila kita duduk terlalu lama, kita akan lagi penat. Bukan kita kurangkan penat, kita lagi penat dan ia akan menyebabkan kita punya energi ataupun kita punya tenaga berkurangan. Sebab bila kita duduk lama, pengaliran darah dalam badan kita dia tak lancar. So bila kita duduk je, dia macam stuck je kat situ kan. So dia tak lancar, tak ada pengaliran darah, buat kita lagi penat, buat kita rasa lagi letih. Okay. And then bila kita letih, bila kita penat, automatically mood dengan fokus kita pun akan terjejas juga. So cara paling cepat nak stablekan balik kita punya mood dengan fokus ni is actually kita kena bergerak. And then lagi satu sebab kenapa kita kena bergerak dengan secukupnya is bila kita bergerak risiko untuk penyakit-penyakit lain kronik yang mungkin akan ada dekat kita akan berkurangan. Okay, risiko dia akan berkurangan. Bukan kita takkan dapat langsung ya, tapi risiko dia akan berkurangan sebab bila kita bergerak kita takkan rasa penat dan kita takkan ada rasa lesu. Vanessa, lepas ni saya akan explain apa tempoh yang dikira duduk terlalu lama. Okay. Okay, saya akan teruskan dulu sebab saya akan ada explanation pasal benda tu lepas ni, okay? Semua clear so far? Okay, seterusnya saya nak share pasal mitos 10,000 langkah sehari. Siapa pernah dengar benda ni? So kita kena at least dalam sehari tu kita kena ada 10,000 steps, 10,000 langkah. I'm sure semua yang dekat sini pernah dengar kan pasal benda ni kan. So sebenarnya kita tak perlu pun sampai 10,000 langkah ni. Okay. This fact 10,000 langkah sehari ni sebenarnya datang daripada satu marketing strategi ataupun marketing gimmick lah oleh satu syarikat di Jepun ni dah lama dah tahu pada tahun 1965 lebih kurang macam tu. So satu syarikat dekat Jepun ni dia buat pedometer yang kita kira kita punya steps tu kan. So dia keluarkan produk tu and then nama produk tu sebenarnya 10,000 langkah in Japanese lah. In Japanese dia panggil manpoke yang bila kita translate bermakna 10,000 langkah. So daripada itulah sebab dia nak jual dia punya produk tu, sebab itulah kita ada that fact daripada dulu sampai sekarang, kita kena sehari kena ada 10,000 langkah. Okay. So recently pada tahun kajian pada tahun 2024 paling latest sekali, ini kajian daripada Harvard jumlah sebenar yang kita perlukan dalam sehari sebenarnya 7,000 ke 8,000 langkah sahaja. So tak perlu sampai 10,000 pun. Tapi kalau you boleh reach sampai 10,000, that's good. Tapi minimumnya ialah 7,000 ke 8,000 langkah. So bila kita ada target 7,000 ke 8,000 langkah ni, sebenarnya pergerakan atau movement selama 20 ke 30 minit ni dah cukup untuk you completekan 7 ke 8,000 langkah ni. So bila dalam sehari you buat 20 ke 30 minit bergerak, ia akan mengurangkan risiko kesihatan macam saya cakap awal-awal tadilah. Bila kita bergerak kan kita
kita akan kurang rasa penat dan kurang rasa lesu kan. And then saya nak explain sedikit dulu, dalam 20 ke 30 minit ni tak semestinya you kena habiskan at one time. Okay, 30, okay, let's take 30 minit kan, kita ambil 30 minit. 30 minit ni dalam sehari tau. So dalam sehari you boleh buat 10 minit pagi, 10 minit tengah hari, 10 minit petang. So that's a total of tu dah jumlah dia dah 30 minit. So tak semestinya you bergerak 30 minit sehari tu kena 30 minit terus. So you boleh bahagikan 10 minit, 10 minit ataupun kalau let's say you ada masa yang lebih sikit, you boleh bahagikan 15 minit, 15 minit ataupun you cuma ada 20 minit kan. You bahagikan 10 minit, 10 minit, so jadilah 2 minit, jadilah 20 minit. So you tak perlu pun nak ambil 30 minit sepanjang tu untuk you bergerak. Okay? Sebab apa yang penting sebenarnya bukanlah jumlah tu. Sebenarnya yang paling penting sekali ialah pergerakan kita yang konsisten setiap hari. Sebab tu bila kita buat sikit-sikit, tendensi kebarangkalian kita untuk teruskan pergerakan tu lagi tinggi compare tu kalau kita macam nak buat 30 minit sekaligus kan. Mesti rasa macam lambatnya nak siap apa semua kan. So better if kita boleh bagikan sikit-sikit supaya kita kekal and konsisten buat pergerakan tu. Okay. Alright. Seterusnya, saya nak share sikit satu perkara yang selalunya akan mengubah fikiran orang lah bila saya bagi tahu ni. Okay. Aktiviti ni sebenarnya macam ubat. And bukan macam ubat lain. It's free. Benda ni percuma. So you tak perlu nak subscribe, you tak perlu nak pergi klinik, you tak perlu nak pergi hospital. Ni ubat yang percuma. Okay. Ada satu lagi kajian yang saya nak share dengan anda semua. Ni daripada British Medical Journal. Mereka buat kajian and mereka mendapati bila patient diorang bergerak, banyak bergerak, at least 30 minit sehari, 3 kali seminggu, effectiveness dia sama macam diorang ambil pil antidepressant untuk kes yang macam mild depression lah, bukan yang full on depression, macam mild depression ataupun low depression. So instead of ambil ubat yang berchemical apa semua tu, salah satu cara you ambil je ubat percuma ni, iaitu buat aktiviti harian. Okay. So macam saya explain tadi, pergerakan yang konstan dan bergerak yang selalu boleh buat kita kurangkan anxiety, kurangkan kemurungan, depression, apa semua tu. And then bila kita beraktiviti juga, kita akan meningkatkan kualiti tidur kita. Bila kita tidur dengan yang berkualiti, kan dia memang berbeza kan kalau kita tidur sekadar tidur dengan tidur yang berkualiti kan. Bila kita tidur yang baik, berkualiti dan cukup, semestinya hari seterusnya kita akan rasa lebih bertenaga. And then bila kita rasa bertenaga, kita akan ada tenaga tu untuk beraktiviti lagi. So dia akan jadi a constant cycle, kitaran yang berulang-ulang-ulang. So kita kena make sure that bila kita beraktiviti, kita tingkatkan kualiti tidur kita. Bila kita tingkatkan kualiti tidur kita, kita ada tenaga dan kita akan buat benda tu berulang-ulang. So benda constant ni lah yang membuatkan kita akan jadi lebih sihat. Okay. And then satu lagi saya nak share, bila kita bergerak, badan kita sihat, mood kita baik, kita akan protect kita punya otak juga. So kita punya function otak ataupun kognitif punya function dekat otak kita akan meningkat in terms of macam mana nak cakap dalam bahasa Melayu. Kita akan lebih peka lah. So kita akan lebih fokus dan peka.
and then kita akan make sure that kita ready for the day. Okay, get it? Okay, seterusnya, okay, saya ada satu poll dekat sini. Anda boleh share apakah halangan terbesar sekali untuk anda kekal aktif. Okay, adakah sebab tak ada masa ataupun terlalu sibuk ataupun kadang-kadang dah start dah tapi halfway malas dah. Ataupun anda selalu rasa penat, mungkin sebab macam yang saya cakap tadi lah, sebab bila you tak cukup tidur, you rasa penat, you tak ada energy. So yang mana satu rasanya you rasa? Okay, just share dekat poll tu. Saya bagi seminit untuk semua orang jawab poll tu. You guys boleh nampak poll dekat tepi kan? Okay, good. Okay, saya nampak kat sini almost sama rata semua. Tapi yang paling tinggi dah start tapi tekan dah separuh jalan. Benda ni actually biasa. And then okay, tak ada masa and terlalu busy dengan sentiasa berasa penat, sama. So yang paling tinggi sebab ataupun halangan anda susah nak kekal aktif is dah mula tapi kan dah separuh jalan. Okay, saya akan explain satu-satu lepas ni dengan slide saya. Okay, thank you semua sebab bagi respon yang baik. Okay, so regarding in conjunction dengan apa yang saya baru tanyakan poll tadi, sekarang ni kita nak bincangkan, saya nak cerita sikit pasal kesilapan yang selalu terjadi ataupun more like macam salah faham lah yang macam orang selalu buat untuk kekal aktif ni. Okay, perkara yang pertama ialah bila kita tunggu waktu yang perfect baru nak start. Contohnya, okay, contoh paling senang lah saya bagi. Okay, setiap awal tahun kita mestikan ada New Year's resolution. Kita akan, okay, saya akan start New Year untuk mula beraktiviti. Tapi selalunya bila kita buat macam tu, mesti macam sebulan kot bertahan kan. Kemudian macam bulan-bulan berikutnya terus terkandas. So instead of kita tunggu that perfect time, kita buat untuk mula je. So it doesn't matter you buat berapa lama. You just want to start. You nak start je. Saya letak contoh kat sini, kita start je dengan 10 minit jalan kaki. Daripada kita tunggu macam the perfect time macam okay, saya nak pergi gym ataupun saya nak subscribe dekat gym, baru saya start. Selalunya memang takkan start lah kan sampai bila-bila sebab nak tunggu subscribe kat gym tu kan. So benda paling mudah nak buat ialah just do it. As long as you buat, it's okay. So start small, start little, start dengan 10 minit sehari, even 5 minit pergerakan sehari pun dah cukup. Tapi macam untuk berjalan kaki, better macam 10 minit lah, lama sikit kan. Sebab kalau 5 minit tak ada nampak efek sangat. So paling minimum ialah 10 minit you try berjalan kaki ataupun you try 10 minit naik turun tangga dekat office. So start small supaya you boleh teruskan yang perkara yang sikit-sikit ni dahulu. And then eventually kalau you dah biasa ataupun you rasa macam okay, you dah rasa perbezaan dengan you punya badan, maybe lepas tu baru you boleh do it a bit longer, buat lama sikit ke kan. Okay, semua okay? Ada soalan sebelum kita pergi next slide? Kesilapan yang kedua saya nak share selalu orang buat. Okay, ni saya ada masukkan sikit tadi kan. So, satu lagi kesilapan yang kita buat ialah
bila kita terlalu bersungguh dan terlalu cepat. So this is also, ni adalah salah satu sebab yang kita akan terkandas separuh jalan tu lah juga. Sebagai contoh macam, okay sekarang ni you dah subscribe dekat gym kan, you dah bayar registration apa semua. And then you terus nak buat, okay I nak buat 5 kali seminggu dekat gym. Ataupun bila you join group exercise class, you beli package 8 kali kelas dalam masa sebulan. Lepas tu terus book untuk 8 kelas. Selalunya benda tu hanya akan stay paling lama pun 2 minggu je. So it's good to have planning yang sikit-sikit macam I cakap juga tadi. Contohnya sama je. Instead of you terus pergi 5 gym kali seminggu ataupun you terus pergi join kelas 8 kali sebulan ataupun 3-4 kali seminggu. Why don't you start with sekali seminggu ataupun sekali 2 kali seminggu ataupun paling mudah sama juga contoh macam tadi, just berjalan, maybe kalau you nak intensity yang lebih sikit, you boleh berjalan 15 minit 2 kali seminggu. Tu dah realistic, tu dah orang kata possible lah untuk you continue constantly. So kita punya goal hari ni is to make sure that you kekalkan rutin you, bukan stop di tengah jalan. Okay, so bila kita kekal aktif secara perlahan, ia lagi berkesan lah, kita akan nampak perbezaannya daripada kita terus start buat banyak dalam masa 2-3 minggu, dah terkandas dah tengah jalan ni. So start slow and steady so that you boleh sustain, you boleh kekalkan rutin tu. Okay? Okay. Kesilapan yang ketiga, kita anggap buat aktiviti ni all or nothing, sama ada buat ataupun tak buat langsung. Okay, so this is also satu salah faham atau kesilapan yang selalu kita buat lah. Let's say kalau you dah start buat kan, you dah start buat, let's say kita ambil contoh, maybe you dah start buat 2 minggu, you berjalan hari-hari cukup 30 minit sehari, ataupun you dah berjalan 7 atau 8,000 langkah sehari. Tiba-tiba sehari tu you termiss. It's okay termiss sekali, cuma jangan miss 2 kali. So bila miss sekali, you just start again the following day tu, you start balik, start dengan slow balik kalau you dah termiss. Sebab kalau you start the same intensity macam you tertinggal tu, you akan rasa macam susahnya sebab you dah stop sekali kan. So bila you stop sekali tu, you try to restart again bila you nak mula balik semula tu. And then again yang paling penting, jangan tinggalkan 2 kali atau terlebih berturut-turut. Sebabnya okay, saya nak share sikit bila kita nak build routine ni, kita nak build habit ni, siapa pernah dengar yang sebenarnya kita perlukan 21 hari berturut-turut untuk kekalkan atau form habit ni? Okay, sebenarnya salah benda ni. Nombor hari yang sebenar untuk kita kekalkan rutin ataupun habit adalah 66 hari. That's why macam saya cakap, it's better, lagi elok kalau kita buat sikit and then kita kekalkan setiap hari, and then bila kita cuba untuk kekalkan selama 66 hari tu, kita dah boleh, dia dah jadi rutin dah. So you akan rasa benda tu macam dah tak ada apa-apa dah bila you buat sikit. Okay. Macam saya cakap, kalau macam ada hari termiss ke apa ke, jangan rasa down ataupun jangan rasa macam dah lah malas nak buat terus. So sehari tak apa. Sebab kadang-kadang yalah kita, it's life orang kata kan. Kadang-kadang macam maybe hari tu something happen. Contohnya hari tu macam tayar rosak, tayar pancit kan kat tepi jalan ke apa. It's okay. Just go on for that day. Tak apa awak miss hari tu. Make sure esok you start balik. And it's okay kalau you start balik tu, you start balik small. Okay.
Alright, semua okey? Apa yang banyak tu, Vanessa? Okay. Last but not least, saya nak sharekan satu kesilapan atau salah faham yang yes, sebenarnya 66 hari ya. Sebab tu saya cakap tadi 66 hari tu even 10 minit sehari dah cukup dah. So bukanlah 66 hari tu yang intense every day, faham tak? So small things matter, small time matter. Okay? Alright. So kesilapan yang keempat yang saya nak share is bila kita tunggu motivation tu datang. Kita tunggu macam rasa nak buat baru kita buat. Sebab selalunya dia takkan buat pun sampai bila-bila. So takkan kita tak boleh rely on motivation to start. Kita kena start dulu baru motivation tu akan support kita. Okay? So selalunya apa yang kita boleh buat untuk make sure yang kita start, kita try habit stacking. Maknanya kalau kita dah ada something yang kita dah suka buat kan, kita add on top of that. Okay, saya bagi contoh, kalau kita suka bangun pagi, buat kopi pagi-pagi kan, lepas tu kita minum kopi. So instead of just duduk and minum kopi tu, apa kata kita berdiri sambil minum kopi dan jalan keliling rumah. At least bila you jalan selama 5 minit tu, maybe you dah dapat 1,000, 2,000 step. So that is good. So you ada balance beberapa steps lagi lepas tu kan. Ataupun kita boleh contoh macam kalau you nak berjalan 8 steps terus kan. Bukan 8,000 steps terus kan. Sorry. 8,000 steps terus. Maybe you boleh sambil berjalan tu, you boleh dengar lagu ataupun dengar podcast. So you start satu benda yang you suka dengan satu lagi aktiviti. Okay. And then saya nak bagi contoh sorry. Sekejap Okay, so sorry. So saya wrap up kita punya yang salah faham yang kita selalu buat, which is the motivation part. Okay, so rutin kita ni macam engine yang buatkan kita terus bergerak. Okay, imagine kalau macam kita ada kereta lama ataupun kereta apa orang cakap, kereta antik kereta antik tapi kita simpan je dalam garage kan, kita tak guna pun. So eventually kereta tu akan mereput, betul tak? So samalah juga macam rutin harian kita ni, kita kena make sure dia bergerak supaya kita tidak mereput. Okay. Alright. Semua okay? Let's continue to the next slide. Saya just nak explain sains mudah je. Okay? Ni bukan lecture ke apa macam you pergi universiti dengar lecturer bagi lecture pasal sains ke apa. It's just a simple one. Sains mudah pasal tenaga, energy, movement and fatigue, iaitu kelesuan. Okay? Okay. So, energy system kita bila saya explain dengan cara yang paling mudah, bila kita bergerak, kita produce tenaga. So simple je. Lagi banyak kita bergerak, lagi banyak tenaga yang kita dapat hasilkan tenaga. Okay? Imagine badan kita ni macam bateri. Sorry, jangan bayangkan kita punya badan ni macam bateri. Tapi
Bayangkan badan kita ni macam tenaga solar. So bila bateri kan, bateri kita charge full bateri, lepas tu kita guna drain kosong kan. Bila tenaga solar, bila ada matahari, kita akan bercahaya. So bila ada matahari, kita akan bercahaya. So that is how macam mana kita punya energy system berfungsi. Okay. Seterusnya, okay, saya nak share tadi. This is to answer Vanessa punya question juga kan. Betul, patutlah bila stay in office je tak semangat, no energy. Okay, kejap lagi saya akan share sikit macam mana you boleh rasa and you boleh lift up balik your energy even though kalau you kat office, okay. So sekarang ni saya nak cakap dulu sikit pasal macam mana, apa faktanya ataupun perkara yang membuatkan kita lagi duduk lagi lama, lagi penat. Okay, so I dah cakapkan sikit tadi, bila kita duduk, kurang saluran darah yang bergerak ke otak kita. Maknanya oksigen pun akan berkurang sebab darah bawa oksigen ke otak kita kan. That's why bila kita duduk lama, kita akan rasa lagi lebih penat, kurang fokus, tak peka. And then this is the same thing macam saya cakap tadi juga. The cycle tu, bila kita penat, kita duduk lama, kita bertambah penat kan. So apa yang kita kena buat ialah bila kita penat, kita kena bergerak. Bila kita bergerak, kita ada energy. Bila kita ada energy, kita boleh tidur yang berkualiti. Bila kita tidur yang berkualiti, kita akan ada energy balik. Bila kita akan ada energy, kita akan boleh bergerak balik. So it's a constant cycle. Okay. So Vanessa tadi you tanya kan berapa lama kita nak consider duduk tu kan. So elakkan duduk berterusan selama 60 ke 90 minit. Okay. So what you can do macam Farah, mungkin you kat office kan duduk lama. You boleh set hourly alarm. Setiap jam you set alarm. So setiap jam you bangun. Sebenarnya you tak payah buat apa-apa sangat pun. You just bangun from kerusi you. You bergerak keliling office ataupun maybe you pergi ke pantry ataupun you pergi ke meja sebelah sekejap. Just bergerak dan berjalan selama 5 minit so that you tak rasa lethargic atau you tak rasa lesu. Kalau you tak nak bergerak pun, you can just do simple desk exercise. Ke macam dekat kerusi you kan, maybe you just bangun duduk few times, gerakkan you punya shoulder sikit, kepala sikit, move tangan, stretch kiri kanan sikit. So just take every 1 hour, take 5 minutes exercise snacking kita panggil. So macam you makan snack tapi bukan makan, you exercise in terms of snacking. So 5 minit je you ambil untuk buat apa-apa pergerakan ataupun stretching ataupun berjalan bila you ada dekat office. Okay? Alright. Semua okay? Okay. Next one. Satu lagi poll saya nak tanya anda semua. Okay, dalam masa sehari, bila rasanya you rasa paling aktif, paling cergas? You can share dekat poll. Lepas tu kita bincangkan selepas ni. Oh, ada orang rasa lagi cergas sebelah petang bila dah balik kerja baru aktif. Bagus. Okay. Dia sebab dah nak balik kerja, so dia jadi nak balik kerja. Alright, thanks for sharing semua.
Dekat sini mostly letak waktu paling aktif adalah waktu pagi lah sebelum 10 AM. Maknanya waktu baru-baru start kerja, baru nak buka laptop, baru nak get into the mood, everything kan. Time tu yang you rasa paling bertenaga, betul tak? Okay. Saya nak sharekan macam mana kita boleh ataupun kita nak bentuk rutin harian yang realistic, especially kalau kita kerja dekat office. Okay. So, kaedah ni kita panggil 3 windows concept. Okay. So, kita ada window pagi, window tengah hari, window petang ataupun malam. Okay. 3 windows ni sama macam yang saya explain pasal exercise snacking tadi, tapi yang ni lebih lama dan lebih fokus sedikit. So kan dalam pagi tu kan, let's say pukul 9 ke pukul 11 dikira pagi kan. So dalam masa 9 ke 11 tu, take 10 minit, take 10 minit untuk buat aktiviti yang lama sikit. Maknanya instead of 5 minit yang macam saya mention tadi, dalam window pagi tu, you bangun, you berjalan, you buat regangan, stretching ataupun you boleh buat light yoga. Tapi kalau you kat office, you boleh buat macam saya cakap tadi lah. Just from your seat, you stretch sikit kiri kanan, angkat tangan ke kiri ke kanan, stretch kaki ataupun bangun duduk. So takes 10 minutes within the first window, iaitu pagi. And then tengah hari pula. This is actually kalau during your lunch time lah. 10 minit from your lunch time. Sama ada selepas makan tu. Okay, I believe like most of here mungkin akan pergi solat kan tengah hari. So take your time to eat. Setengah jam maybe, 20 ke 30 minit during lunch time. Lepas tu, lepas makan, you jalan dulu 10 minit sebelum you pergi surau ataupun sebelum you pergi solat. And then baru you come back to work. Okay? And then the last window sama ada petang atau malam, it could be lepas, right after you habis kerja ataupun bila malam. Malam macam lepas you dah mandi, you dah settle, maybe lepas you dah solat maghrib or you dah solat isyak. Again, you boleh buat quick brisk walk 10 minit. Dalam rumah pun tak apa. Or kalau rumah you ada tangga, you boleh naik turun tangga for 10 minutes. And then when you're done, you boleh buat like stretching dalam masa 10 minit tu juga. And then you boleh ready to rest, ready to sleep. So that 3 windows makes it 30 minutes. Okay? 3 window tu bila kita campur akan jadi 30 minit dalam sehari. So back to macam mana saya start webinar kita hari ni, you tak perlu pun buat 30 minit yang continuously, yang berterusan. You boleh break it down ke 3 window ni. Okay. And then macam saya cakap juga tadi, habit stacking ni. Okay. You boleh buat rutin yang you memang dah buat sebelum ni. Okay, macam saya mention tadi, bila you buat kopi, maybe at the same time you stretch sikit 5 minit macam tu. That's good enough. And then maybe bila you jawab telefon, instead of duduk, you berdiri and then you jalan keliling bilik ataupun keliling rumah. And then lepas you dinner, you berjalan 10 minit juga ataupun sama, you boleh naik turun tangga ke, just as long as you bergerak 10 minit and then you boleh duduk balik. Okay, so bila you buat rutin yang you tambah kepada rutin yang memang you dah selalu buat, tendensi untuk you teruskan rutin aktiviti ni tinggi. Okay, sebab you memang dah ada rutin tu kan sebelum tu. So you just tambah satu lagi on top of it. So you buat sama-sama. So bila you buat ni,
you akan constantly buat the same thing. So you akan teruskan rutin ni. Okay? You rasa, okay, let's share dekat dalam chat box antara banyak-banyak pergerakan ataupun based on you punya current routine or current habit, apa benda yang you rasa you boleh startkan habit tu? Dua benda yang you rasa you boleh includekan. Maybe you nak try esok. Let's share dekat dalam chat. Saya tunggu sekejap. Seminit kalau ada orang nak respond. Apa dia perkara yang you rasa you boleh buat habit stacking ni. You combine dua benda. Combine dua rutin. Anyone? Dalam 10 minit. Yep, nak berdiri dan jalan bila call. Betul? Boleh? Yes. Okay, thank you for sharing. Okay, kita teruskan lagi. Okay, selain kita buat habit stacking, satu lagi benda yang kita perlu consider bila kita nak start rutin kita ni adalah kita pilih benda yang sesuai dengan badan kita mengikut hari. So, you know, kita kan ada different mood every day, different feeling every day, different energy every day. So, macam mana kita nak make sure that kita still buat walaupun energy kita berbeza pada hari tu. Okay. So, kita padankan intensity yang kita nak buat tu mengikut apa yang kita rasa hari tu. Okay. So, sebagai contoh, kalau hari tu energy you low, you rasa macam you tak nak buat apa-apa tapi you kena buat juga kan. So you buatlah something like just jalan slow, asalkan you berjalan, maybe you buat stretching yang simple-simple je yang sambil duduk ataupun stretching yang sambil baring even. So tu bila you energy you rendahkan. And then bila you ada energy yang sederhana ataupun yang okay, maybe you boleh jalan laju sikit macam brisk walk ke, ataupun you boleh buat resistance training sikit ataupun body weight training sikit. Maybe you buat squat ke, ataupun you buat push up ke kan, ataupun bila you kat office you boleh naik turun tangga ke instead of ambil lift. And then bila you punya energy tengah tinggi, you ada more energy to buat exercise ataupun activity, you boleh pergi berjogging ataupun berlari, you boleh pergi gym, you boleh join kelas, group class ataupun you boleh pergi bersukan macam sekarang ni kan tengah famous dengan pickleball dan pilates class kan. So you boleh join this kind of activity kalau you punya energy tengah tinggi. So I know kita kan setiap hari berbeza-beza and setiap orang pun berbeza-beza situasinya. But that doesn't mean that kita tak boleh bergerak. Okay? Kita boleh still bergerak tapi kita listen to our body. Alright? Macam saya letak kat slide ni, whatever movement, apa-apa pergerakan pun is already a win. Okay? So, but the scale, sama ada big win ke, small win ke, tu semua it depends on us and how we are for that day. Okay. Semua okay? Alright. Satu lagi cara untuk make sure yang kita boleh kekalkan kita punya rutin ni, kita boleh remove all the things, kita kurangkan benda-benda yang membuatkan kita high tendency untuk tidak teruskan kita punya rutin ni. Sebagai contoh, kalau kita dah plan, okay, esok saya nak pergi brisk walk 10 minit ataupun maybe 30 minit terus. You boleh prepare kasut you, prepare air you, prepare you punya snack sehari sebelum, maybe letak tepi pintu ke apa. So you dah prepare awal. So bila you dah prepare awal, you tak ada fikir banyak dah. You akan terus buat and it's easier for you untuk jadi lebih konsisten. Siapa pernah perasan kalau you do preparation, saya ambil contoh kalau you dah isi air siap-siap air dalam botol kan, mesti dia tendency untuk bawa tu lagi tinggi daripada kalau you tak isi lagi,
mesti you akan lupa, betul tak? So kalau you dah isi, mesti you akan ingat. Betul tak? Okay. And then macam tadi saya cakap, dengan rutin yang you dah ada, you buat jadi lebih menarik. You boleh ajak kawan ataupun you boleh dengar sambil dengar music ataupun sambil dengar podcast. Kita kena celebrate setiap kali kita konsisten. Bukan saja setiap kali you berjaya. Okay? Bila you konsisten tu lah sebenarnya you berjaya. Sebab kita punya goal, kita punya objektif ialah untuk make sure yang kita konsisten and aktif secara berpanjangan, secara berterusan. Okay. Semua okay? Sikit lagi, okay? Okay, ni macam saya dah cakap tadi, rutin kalau terlepas sehari. It's okay. Just come back again and just jangan lepas 2 hari. Okay? Yang penting buat. Perfect ke tak tu belakang kira. So, banyak ke sikit tu belakang kira, yang penting buat. Okay? That means sikit pun tak apalah. Janji buat. Janji teruskan rutin tu. Alright? Okay. Saya nak you share dengan saya kalau sekarang ni kita buat 3 window activity yang you boleh buat. Let's say untuk esok. Apa dia? Apa dia rutin you pada pagi apa? Pilih satu, sama ada you nak try pagi, tengah hari ataupun petang. You pilih. Apa aktiviti yang you boleh buat pada pagi ataupun pada tengah hari ataupun pada petang. And then you boleh share dalam chat. Okay, saya bagi 2 minit untuk anda sharekan aktiviti 3 window yang you nak buat. Yang you plan to do. Okay. Saya bagi 3 minit. If anyone ada nak share. Okay, tak ada. Tak ada, it's okay. Oh, ada. Vanessa, pagi jalan sekejap semasa gosok gigi. That's a good one. Yelah, sebab just make sure you hold your cup lah, okay? Bila tak nak meleleh pula kan. Ya, bila you brush your teeth, you can move around dalam bilik you ataupun you keluar daripada tandas untuk gosok gigi you. That's good. Tengah hari, jalan sebelum dan selepas makan. Betul, boleh juga jalan semasa call. Okay. Petang ataupun malam, walk at least 4 km. 4 km is actually far. Macam saya cakap dekat the earlier of the session kan, 7 to 8 steps dah cukup dah. And that's actually about 30 to 40 minutes of walking je, jalan je. So saya tak rasa kalau 30 minit tu sampai 4 kilo pun, sampai ke? I don't think so kan. So sebenarnya macam saya cakap tadi, don't go for banyak sangat, okay? Go little bit by little bit. Unless kalau you dah biasalah. Sebab eventually you akan biasa kan, then you boleh add on intensity, okay? Miftah said, okay, pagi jalan solat subuh ke masjid. Yes, that's a good one also. Jalan pergi and jalan balik kan. So that's 2 times of walking already. So dah 2 kali dah berjalan tu. So that is good. Okay, thank you for sharing everyone. Saya just nak share contoh yang ada. If setengah jam enough, more than enough also. Setengah jam pun boleh juga because you bergerak. Setengah jam is a good exercise, whole body exercise sebenarnya. Sebab you work on your hand, on your legs and also your cardio. Sebab you melompat kan. Okay. Okay Farah? Okay, saya just nak share contoh sebenar yang ada. Okay. Sarah, dia seorang ibu yang busy lah, ibu yang bekerja. Dia ada 2 orang anak, dia full time kerja and dia tak ada masa pun nak gym. Tapi dia buat this window snacking. 10 minit jalan kaki bila dia nak hantar anak dia pergi sekolah. And then 10 minit bila dia lunch time. And then 10 minit dia buat macam light stretch lepas anak-anak dia tidur.
And lepas 6 minggu dia boleh rasa different. Dia rasa lebih bertenaga, dia rasa tidur dia berkualiti, and then dia rasa kurang lesu pada waktu tengah hari. Okay. And then James, dia kerja kat office. Dia naik train setiap hari. About 90 minit lama tu kan. So instead of duduk, dia berdiri dalam kereta api tu. And then tengah hari bila lunch time dia berjalan dalam 15 minit. And then this is the one of the example that you can do. Dia letak alarm 3 kali untuk buat 2 minute stretch sepanjang dia bekerja tu. Maybe pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Okay. And then additionally, bila weekend dia pergi brisk walk dengan family dia. So dalam masa 3 bulan dia dapat rasa kurang stres, kurang sakit kepala, dia punya fokus lagi bertambah. And at the same time, the best thing, dia boleh kurangkan berat badan dia 3 kilo. Okay. So this window, 3 windows punya kaedah ni memang berkesan. I want you to try. And this is the strategy. Ni strategi yang you boleh guna untuk ubah sikap. Okay. Make sure you ada niat yang clear, yang specific. Okay. Bukan yang macam saya nak pergi gym je. No. Saya nak pergi gym untuk buat something. Ataupun saya nak berjalan je. No. Saya nak berjalan selama 10 minit ataupun saya nak berjalan sehingga 7,000 ke 8,000 langkah. Okay. And then kita gabung kita punya habit stacking macam I cakap tadi. You buat 2 benda at the same time. And then one more thing, social commitment. Okay. You bagi tahu someone ataupun you join group ataupun you cari accountability buddy. Okay. Maybe it could be kalau if you are married, maybe it could be your husband, or kalau you ada girlfriend or you ada boyfriend, boleh jadi girlfriend or boyfriend you, or kalau you nak sama-sama aktif dengan adik-beradik you boleh ajak adik-beradik you ataupun kawan-kawan you, just ada somebody yang to keep you accountable, yang you boleh harapkan supaya you teruskan aktiviti ni. Okay. And then one more thing that you can do is you boleh track progress you, tapi jangan terlalu obsessed dengan progress. Okay. Progress is important. Tapi the most important thing is you do it. So when you do it, bila you buat, you dah menang dah. Macam I cakap, even small ones, yang kecil pun small win. Kalau you buat something big, it's a big win. Yang penting, buat. Okay. So apa yang kita boleh dapat pada hari ini ialah saya nak right now, kalau you ada pen and paper ataupun you boleh guna phone you, just create your own 3 window. And then you bagi tahu someone that you committed, you nak start benda ni. And then you buat dalam phone you sekarang, reminder 7 hari, every day that you want to start this 3 window. Okay. 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 So basically, anda join webinar ni pun sebenarnya anda dah mula dah. Okay. So being here for 1 whole hour dah good enough. Macam saya cakap. Yang penting kita mula. Okay. Bila you buat you punya planning tu, make sure dia simple, make sure dia realistic supaya boleh achieve lah benda tu. So jangan letak terlalu tinggi, orang cakap cita-cita. You buat realistic. Maybe you nak start dengan 1 window ke dulu. That's okay as long as you start. And then eventually you add on another window and then 3 windows, as long as you try and keep the momentum. The keyword here is to be consistent. So you nak consistent. Okay. You bukan nak something yang perfect, tapi you nak consistent. Progress, not perfection. Alright, thank you so much everyone. Sebelum kita teruskan dengan Q&A, saya just nak share sokongan-sokongan yang anda boleh dapat. Kalau you belum
download lagi application Naluri. You boleh tengok QR code dekat screen sekarang ni. You boleh download application Naluri ni, and then you juga boleh kalau you ada isu-isu, you nak buat one-on-one consultation pun boleh. You boleh book through the app, you boleh scan the QR code, and then don't forget to follow us dekat Facebook naluri.live, and also dekat Instagram pun ada naluri.live juga. Alright, now time for Q&A. Siapa-siapa ada soalan sebelum kita habiskan kita punya session hari ni? Last one. Any question? Oh yeah. Sekarang ni kita ada steps challenge dekat app. So you boleh ada peluang untuk menang soundbar ataupun speaker JBL. So more information ada dekat dalam app lah sebenarnya. So kalau you nak download the app and scan the QR, jap ya. Okay, you can download from here. Okay, kalau you nak join this steps challenge. Alright, anyone ada soalan apa-apa sebelum saya habiskan session hari ni before I end this session? Vanessa, tadi disebut kita perlu jalan untuk menaikkan tenaga supaya nanti malam bila tidur dan bangun esok rasa high energy. How sorry, saya tak faham soalan. Tadi sebut kita kena jalan untuk naikkan tenaga supaya nanti malam bila tidur dan bangun esok rasa high energy. How does it work? Okay, macam ni. Apa yang saya maksudkan bila kita berjalan untuk ada energy is bila kita rasa lesu or rasa fatigue. Okay, so bila rasa fatigue, kita tak sepatutnya teruskan duduk atau teruskan baring sahaja. Bila kita rasa fatigue, kalau kita rasa lesu, kita kena bergerak. And tak semestinya bergerak tu adalah berjalan. Asalkan kita bergerak, mungkin kita bangun, kita buat stretching sikit, kita boleh juga berjalan. So we bring up the energy balik. Okay, bring up the energy balik. Bila kita ada energy, and bila kita on a high energy, bukanlah high energy macam mana nak cakap, bukan high energy in terms of kita bersemangat yang macam bila sebelum nak tidur tu we have a lot of energy to do exercise. Tak, high energy ni bermaksud you are not fatigue or tired, you tak rasa lesu. Okay, bila you tak rasa lesu or terlalu penat, you boleh tidur dengan tenang dan you boleh tidur dengan yang berkualiti. Sebab kalau you perasan kan, I'm sure kat sini ramai yang pernah alami kan, kalau kita terlalu penat, mesti kita tak boleh tidur, betul tak? Padahal badan kita dah penat, otak kita dah penat, tapi kita tak boleh tidur, betul tak? So this is what I mean by having the high energy, supaya kita boleh dapat tidur dan rehat yang berkualiti. Okay. Okay, Vanessa, that answer your question? Okay, anyone else ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita dah pass 4 minutes actually. Oh yeah, but kita start lambat juga kan tadi, so it's okay. Alright, kalau tak ada, thank you so much everyone for joining hari ni. Terima kasih sangat-sangat. Macam saya cakap tadi awal-awal, nanti you akan dapat dekat email you akan dapat the slides, and also you akan dapat recording of this webinar juga kalau you nak tengok balik and go through balik apa yang you boleh buat. Alright, saya ucapkan all the best and good luck semua. Harap-harap semua boleh dapat buat aktiviti dan kekalkan aktif berpanjangan. Okay, terima kasih semua. Bye, thank you.